老板，这个什么来的？哦，这个啊，这个是我们已经晒了90天的黄豆啊，这个是酱油啊，这个呢你可以看一下下面好料沉底，这些都是头抽。Step pertama kita cuci dulu, masuk dalam bekas untuk cuci. Rebus pula kacang. So sekarang kita tuang ke dalam bakul pula. Kita campur dengan tepung. Ikut pada saiz besar bakul ni dan kita ikut buat cara dia. Akan berikan masa dia proses dalam masa 7 hari. Kita bagi keringkan dia di sini. Mesin untuk memproses supaya menjadikan ketolai-ketolai yang kecil-kecil. 下缸我们再加盐水填满它啊，再给它去发酵啊，这个至少要90天。这个是我们的重新做过的这个古法的这个酿制啊，用瓦缸去酿制的这个已经180天的红豆啊，色泽很深色，这个不需要再加色素下去的啊，这个是很最纯的头抽。 Masukkan gula ni untuk masakkan kicap. Dan mentah kita akan kacau. Sudah siap. Kicap kami ada halal dan misti.